Apa kau buat kalau korang terpaksa berdepan dengan orang yang paling berpengaruh dekat dalam dunia gangster? Facing El Chapo, satu cerita Spanish drama crime thriller. Cerita ni dia mengisahkan pasal dua orang polis yang berdepan dengan detik cemas bila diorang ni terpaksa berdepan dengan El Chapo. Untuk korang yang tak tahu siapa El Chapo, dia ni ketua kartel yang paling berpengaruh dekat Mexico. Dia ni punya level memang bukan biasa-biasa punya. Dia ni siap ada tentera yang memang ready untuk berperang dengan tentera Mexico. Lepas dia El Chapo ni larikan diri daripada penjara untuk kali pertama, dia ni memang kena buru kau-kau punya lah dengan tentera Mexico. Sampailah Januari tahun 2016, masa kena rush, si El Chapo ni dapat larikan diri lagi and sempat curi satu kereta. Bila dua orang polis ni tadi, Carmona dengan Rosales dapat detail kereta yang kena curi tu, kebetulan kereta tu lalu dekat depan pos yang diorang ni tengah jaga. So diorang pun kejarlah kereta tu tanpa diorang tahu yang dekat dalam kereta tu sebenarnya si El Chapo dengan bodyguard dia. Diorang ni cuma tahu yang tu El Chapo. Lepas diorang stopkan kereta tu, terus dia panik and cuak lah. Tapi nak tak nak, sebagai polis dia ni kena jalankan kerja dia untuk tangkap dua orang tu. Untuk cerita ni dia more to drama sebabnya dia nak menceritakan perjalanan dua orang polis ni tadi yang terpaksa lawan perasaan takut diorang untuk tahan si El Chapo ni. Gila tak cuak kau nak tahan orang yang paling gangster dekat dalam Mexico, yang ada tentera sendiri yang ready nak berperang dengan tentera Mexico, yang kau ni polis biasa je. Action untuk cerita ni ada, cuma tak banyak sangat, tapi cukup untuk create tension. Kelainan dekat cerita ni, biasa kalau cerita kartel dia mesti pasal jual dadih lah apa semua bagai kan, tapi cerita ni memang tak, sebabnya dia memang literally nak menceritakan pengalaman dua orang polis tu. Kalau korang nak tengok macam mana detik-detik El Chapo Guzman ni kena tangkap untuk kali kedua, korang boleh try layan cerita ni, ada dekat Netflix.